Nuruddin Mahmud Az-Zanki ni kita kena kenal nama dia. Sebab apa? Dia adalah antara orang yang berjasa besar menyelamatkan jasad Nabi SAW daripada dicuri oleh orang-orang Yahudi. Dan kalau tuan-tuan pergi Mekah, pergi Madinah, ada kisah macam mana orang-orang Yahudi ada 2 orang Yahudi yang maknanya di brandingkan sebagai orang alim. Orang Maghribi, orang Yahudi daripada Maghribi. Dia branding daripada kecil, diatur, dibrandingkan dia macam orang alim. Habis dah besar, duduk dekat Madinah. Orang alim, orang semua anggap dia orang alim. And rupanya dia orang Yahudi. Kalau tuan-tuan pergi kota Madinah, okay, bayangkan, katakanlah ni menghadap kiblat. Menghadap kiblat menghadap kiblat. Okay, ni semua bayangkan, semua dah pernah biasa pergi Madinah kan. Depan nanti koca depan ya. Katakan kita masuk pintu belakang, depan sekali. Okey. Sebelah kiri perkuburan Baqi', betul? Sebelah kiri perkuburan Baqi', betul? Jadi sebelah kiri itu, belakang sikit itu rumah dia. Itu rumah dia. Rumah dia situ, dia gali pelan-pelan lubang pergi ke makam Nabi SAW. Dia tujuannya nak curi jasad Nabi SAW. Orang Yahudi ni. Jadi Nabi SAW datang ke mimpinya Nuruddin Mahmud Az-Zanki ni. Waktu tu dia di Syria. Dia di Syam. Nabi datang, dia berkata, tengok aku daripada 2 orang ini. Terbangun dia. Siapa ambil wudu, semayang, tidur balik. Mimpi lagi, tengok aku daripada 2 orang ini. 3 kali. Pagi-pagi subuh-subuh dia dengan panglima, dia kata, aku mimpi Nabi SAW. Dia suruh tengok daripada 2 orang ini. Apa maksud dia? Tak tahulah. Marilah kita pergi Madinah. Daripada Syam pergi sampai ke Madinah. Nak senang faham, biar tuan-tuan nampak peta dia, nak senang faham. Saya selalu nak cuba tuan-tuan bayangkan. Mekah ni macam Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ni Mekah lah. Madinah ni Kedah. Nak senang faham. Syam ni Bangkok. Nak senang faham Jadi kita nampak. Jadi daripada Bangkok dia ni seolah-olahnya Bangkok atau bukan daripada Bangkok tu. Bangkok tu dia turun pergi ke Kedah tu. Maknanya nak pergi ke Madinah tu. Okey. Sampai di Madinah tak tahu apa nak buat, dia buat kenduri. Wajibkan semua datang. Dia tanya Gubernur Madinah, semua datang tak? Ada 2 orang tak datang. 2 orang alim sangat, dia tak suka macam majlis ni. Paksa dia datang. Ketika datang, Nuruddin Mahmud Az-Zanki kata, ini yang ditunjukkan oleh Nabi ni. Ini yang ditunjukkan oleh Nabi ni. Maka tak apa, layan, makan. Dia pun dengan panglima, dia jom kita pergi rumah orang ni. Tengok pecah rumah. Dalam rumah dia ada lubang, dah sampai kepada makam Nabi SAW. Kalau ikut Setengah Harawi, dan kan makam Nabi kan, Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar. Betul? Dan nampak kaki Sayyidina Umar. Sikit lagi itu. Dah sampai kepada jasad Nabi SAW. Maka orang itu pun ditangkap. Orang itu bertanya, macam mana kau boleh tahu? Satu dunia Islam kami telah tipu. Macam mana kau boleh tahu? Ini kelebihan orang Islam. Orang Islam ni tuan-tuan sekalian, Allah kurniakan kepada dia ada beberapa benda yang Allah bagi direct. Salinkan tuan-tuan sekalian. Yang pertama dipanggil ilham. Yang kedua dipanggil ilmu laduni. Okay. Yang ketiga dipanggil firasat. Okay. Yang keempat dipanggil kasyaf. Yang kelima, mimpi yang benar. 5 benda ni. Saya ulang balik. Yang pertama dipanggil ilham. Yang kedua dipanggil ilmu laduni. Yang ketiga dipanggil firasat. Yang keempat dipanggil kasyaf. Yang kelima, mimpi yang benar. Ini kalau orang tu beriman, kan Allah sebut, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan ajar kamu ilmu. Ilmu yang macam mana? Selain daripada ilmu kita belajar macam ini, 5 benda ni. Sama ada mimpi yang benar, kasyaf, ataupun ilham, ataupun ilmu laduni, ataupun mimpi-mimpi yang benar. Jadi dia pula, satu dunia Islam kami tipu, macam mana kau boleh tahu? Daripada mimpi yang benar. Betul, di akhir zaman, kata Nabi SAW, kalau orang tu jaga solat dia, kalau orang tu soleh, paling kurang 1/40 mimpinya benar.
140 paling kurang. Okey. Jadi maknanya Nuruddin Mahmud Az-Zanki ni satu individu yang tuan-tuan kena baca sejarah dia sebab dia adalah orang yang berjasa besar, dia menyelamatkan jasad